mostly antara kita mesti pernah ada mengalami masalah yang macam tadi tu. Bumbung bocor, bumbung zinc rumah jadi panas. Lepas tu nak tutup bahagian-bahagian yang karat. Dan juga bumbung bising bila hujan. Bingit apa benda pun tak dengar bila nak bercakap. So guys, mesti korang ada mengalami masalah yang macam tadi. Ataupun korang ada kenal kawan-kawan yang mengalami masalah macam tadi tu. Tak kisahlah dekat rumah dia ke, dekat dia punya office ke, premis perniagaan ke. So bila ada masalah yang macam ni, apa barang yang kita nak pakai, macam mana nak buat? Ramai yang doktor tanya-tanya, ada ke satu barang yang boleh cover empat jenis masalah tadi tu? Yang boleh tutup bocor, yang boleh potong panas, yang boleh kurangkan bunyi bising, yang boleh tutup atas karat. Jawapan dia ada guys. Apa barang tu? Ini dia. Common waterproofing compound. Common waterproofing compound ni dia adalah salah satu jenis waterproofing coating membrane. Waterproofing coating membrane. Dia adalah satu jenis lapisan perlindungan kalis air yang sesuai untuk macam-macam jenis permukaan. Korang boleh buat dekat concrete slab, boleh buat dekat asbestos, boleh buat dekat metal deck, dekat zinc, dekat awning. Tak kisahlah apa jua dia punya permukaan, korang boleh pakai CWC atau Common Waterproofing Compound ni. Nak pakai dia cukup-cukup mudah, tak perlu nak letak air ke, tak perlu nak campur apa-apa, pasir ke, bahan activator ke, tak payah. Buka aja penutup dia, korang gaul-gaulkan bagi sebati, terus boleh apply. Korang nak pakai roller boleh, nak pakai brush boleh. Yang tak boleh nak pakai apa? Nak pakai apa? Air spray gun tu. Yang tu tak boleh lah sebab dia ada mineral. Mineral dia berpasir, dia ada texture coating yang tebal. Kalau korang apply dekat atas slab, contohnya rumah jenis flat roof kan, atau rumah apartmen kondo yang atas tempat bahagian tangki air tu kan rata kan. Korang apply dekat situ, nak berjalan pun tak risau dah sebab tekstur dia tu kasar, dia berpasir, jadi dia anti-skid. Korang tak risau nak terjelepuk, terjatuh, memang selamat berjalan atas tu. So guys, kalau korang ada masalah yang macam kita sebut awal-awal tadi tu, korang tak payah pening-pening kepala, dapatkan saja Common Waterproofing Compound ni. Mudah, cepat, semua orang boleh buat. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger.